Nak lagi detail, item sold, item sold, sales by products. Boleh tengok produk yang laku jual dan yang baik. So ini adalah pengenalan untuk kita punya sistem sales split, di mana sistem ni boleh set up untuk F&B punya business niche dan retail punya business niche, even services punya business niche pun boleh. Okay, so kita tengok dulu dia punya laman utama. Ini adalah laman utama dia, layout categories kat sini, and layout untuk item list dekat sini. So setiap item boleh letak gambar, setiap item boleh letak pilihan wajib ataupun pilihan optional kat sini. Jadi ini adalah contoh untuk kedai runcit. Untuk retail produk yang lain pun boleh guna, tak ada masalah. Sistem yang sama boleh guna untuk pelbagai niche of business. Jadi kalau untuk kedai runcit seperti ini, biasanya kita akan gunakan barcode scanner untuk buat sale di cashier, right? So bila scan, dia akan terus ke tepi macam ni, right? Dan untuk check out, tekan cas dan dia akan show how much total, and then pilih jenis pembayaran. Contohnya cash 40 macam ni, contohnya 40 customer bagi, and then balance automatic calculated dan just settle, masuk dalam list of receipt. Boleh pantau balik. Okay, so kat sini ada lagi untuk kita tengok history of receipt. Okay, kat sini boleh tengok balik detail dia. Boleh juga refund, dan boleh reprint the receipt, dan boleh hantar juga receipt secara soft copy ke email customer. Okay, so kat sini ada aktiviti duit keluar masuk, boleh record kat sini, dan boleh opening closing dekat sini. Okay, ini paling basic lah. Open the shop, closing the shop, kira duit. Okay, kemudian product management, kat sini boleh manage all the product, boleh edit harga, boleh edit nama dan stock. Okay, kemudian inventory, yang ini di bawah paid subscription lah. Ini kalau tuan-puan perlu untuk feature ini, seperti purchase order, stock adjustment, inventory status and so on lah, yang macam ni. Okay, ini biasanya sesuai untuk yang bisnes pasaraya yang besar, yang memerlukan tracking yang lebih detail seperti ini. Okay, kemudian ada report sales for every employee. Okay, boleh track stock every employee lah. Okay, setting ini kita punya technical akan settlekan yang ini. Okay, kemudian apa lagi yang menarik berkenaan dengan software ini, dia adalah cloud based, di mana tuan-puan boleh manage your sales, your stock, your item from this website. Dia ada website dia, boleh track sales, right? So semua data sales ni unlimitedly boleh export ke CSV ataupun PDF. Nak lagi detail, item sold, item sold, sales by products. Boleh tengok produk yang laku jual dan yang slow jual. Data-data ni pun boleh export juga ke PDF ataupun CSV. Okay, so itu adalah quick review about our software, which is SalesPlay. So kalau nak tahu lebih lanjut, boleh terus contact kita punya sales manager, iaitu nombor 019 tu. AI akan provide the number, ataupun nak terus berbual dengan AI pun boleh. Misal AI pun boleh juga, sebab dia pun expert in our product knowledge lah. So itu saja, terima kasih.